Nabi dan sahabat Nabi, Quran hak seketui tu 6,000 ayat lebih ada dalam tu. Mereka pakai semua, tak ada tolak. Mereka pakai semua, mereka tak tolak. Kita hari ni banyaklah tolak, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Cukup banyak kita tolak ayat Quran pada hari ini. Bagaimana kedudukan kita kalau banding dengan Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Jauh kita ni. Kita cakap pandai. Kita hari ni cakap cukup pandai sampai orang kata, Haji, orang panggil Haji kat kita, Haji, ayat Quran Haji baik-baik sikit. Dia kata, dah lah aku tahu lah ayat Quran, tapi hang fikir tengoklah zaman lah. Dia fikir tu. Nampak tuan? Oh, takut tuan. Takut. Riuh LGBT pergi belara di Kuala Lumpur, kuliah kita masjid ni mereka viral balik pula. Yang kita cerita itu ni bukan kita oleh hal mereka ni pun, kita cakap awal dah. Pasal apa? Pasal benda ni Quran dah cakap awal dah. Itu aja cerita dia. Dan kita dah bawa cerita sampai dah kepada cerita Al-Bahrul Mayit, lokasi kejadian yang sangat dahsyat dalam dunia ni, tempat Allah menterbalikkan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam atas kesalahan mereka mengamalkan homoseksual, atas kesalahan mereka buat liwat.